Jelas. Jelas, Pak. Aish. Macam ni. Jelas dari Kajang. Jelas. Semua jelas. Jelas. Jelas dari Terengganu. Jelas. Jelas dari Keluang. Jelas dari Sabah. Okey. Baik. Baik, tuan-puan. Ah, sebelum kita mulakan program, baiklah kita mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, ibu ayah semua yang dikasihi sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada dalam program webinar Ulul Albab. Okey, khas untuk ibu ayah, tak sesuai untuk anak-anak tapi sangat-sangat sesuai untuk ibu ayah sebab saya bercakap berkenaan dengan perkara-perkara teknikal. Banyaklah perkara-perkara yang uh, orang kata banyak perkara-perkara yang orang kata anak-anak payahlah nak faham kalau saya punya bercakap. Sebab tu saya program saya sesuai dengan ibu ayah. Hari ni tak ada kelas anak-anak ke? Ada. Kelas-kelas anak-anak sentiasa berjalan, nombor. Okey. Baik. Sebelum saya mulakan program, saya nak tanya dulu dekat tumpuan. Sebab saya berjalan dua tempat lah, live dua tempat. Satu di Zoom dan satu lagi saya live juga di TikTok. Siapa yang melihat saya di TikTok, selamat datang juga. Boleh tekan button follow di TikTok. Yang di Zoom, sekarang ni soalan saya nak tanya tuan-puan. Berapa ramai yang first time masuk program bersama saya? Tolong komen nombor 1. Siapa yang dah masuk second time ataupun dah banyak kali masuk, tekan nombor 2. Oh, semua tak ada nombor 2 tu . Semua orang baru . Ada seorang. Okey. Ada. Okey, 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 okey. Saya nampak. Tapi tak ramai lah, tak ramai. Saya nak tahu adakah ramai yang bersama dengan saya ni, adakah semua orang baru ataupun orang-orang yang lama? Kebanyakannya orang baru. Lebih kata 99% itu adalah orang baru semua. Semua orang baru . Okey, baik. Alhamdulillah. Jadi tuan-puan, malam ini yang di TikTok mungkin anda baru join, tak kenal lagi. Mungkin di Zoom pun sama, orang yang tak first time tak kenal lagi. Malam ini kita buat program webinar Ulul Albab yang sesuai untuk ibu ayah yang target anak-anak nak masuk ke sekolah MRSM Ulul Albab, SMKA Ulul Albab, SBP Ulul Albab. Saya perkenalkan diri saya dahulu. Saya Tarmizi, merupakan Ulul Albab strategis di Smart IQ Quranic Center. Alhamdulillah, kami sudah dalam lebih kurang 13 tahun menguruskan anak-anak yang nak menghafal Al-Quran, menguruskan anak-anak dan ibu ayah yang targetnya nak masuk ke sekolah yang ada hafazan Al-Quran serta akademik. Sekolah yang tahfiz plus akademik. Bukan semata-mata MRSM sahaja, SMKA sahaja, SBP sahaja, tapi sebenarnya ibu ayah sekolah tahfiz berakademik ataupun sekolah Ulul Albab ni di Malaysia ada banyak. Kita jangan limitkan. Tak apa, tuan-puan follow sahaja bersama dengan saya. Tuan-puan, saya nak minta satu je jasa baik daripada tuan-puan, adalah sila keluarkan buku nota serta pen, supaya apa yang saya sampaikan hari ini tuan-puan boleh buat catitan untuk manfaat kita bersamalah. Sebab apa? Permohonan akan dibuka. Baik, ibu ayah, sebelum saya nak mulakan topik kita pada malam ini, adakah anda semua ready? Kalau ready, tolong komen button ready. Tolong komen, tolong type ready.
Ready, ready. No. Ada orang tak ready lagi. Ada yang belum ready. No, dia kata. Ready Alhamdulillah. Ready, 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 ready. Di TikTok ready ke? Di TikTok? Okay, di TikTok pun ada yang ready. Cuma tak komen di TikTok tak banyak lah. Kan? Kurang masih sebab masih tak berapa ramai lagi. Saya kira ramai lah tu. Baik. Jadi tuan-tuan, saya nak mulakan dengan jangkaan tarikh permohonan dahulu. Baik. Ibu ayah, tuan-puan boleh tulis dalam buku anda jangkaan tahun ini ya. Tahun 2026 jangkaan akan dibuka permohonan. Benda ni soal daripada apa ni? Daripada bot. Okey. Baik, abaikan. Baik, tuan-puan, jangkaan permohonan akan dibuka pada tahun ini adalah pada bulan Ogos. Okey, macam tahun lepas, permohonan untuk MRSM, SMKA dan SBP dia buka pada awal Ogos. Sama juga dengan tahun ini, insya-Allah permohonan dijangka buka pada bulan Ogos macam tahun lepas. Jangkaan. Jadi tuan-puan boleh tulis dah dalam buku anda permohonan, bila buka sahaja permohonan tuan-puan kena isi borang permohonan. Awal bulan 8. Masa ataupun tarikh ataupun tempoh untuk isi borang selalunya dia akan bagi 1 bulan. Daripada awal bulan 8 sampai awal bulan 9 selalunya lah. Selepas habis permohonan, barulah akan keluar pula tarikh untuk panggilan untuk menjawab exam PKSK. Dalam bulan berapa tuan-puan? Dalam bulan 10 ataupun awal bulan 11 untuk exam PKSK. Apa itu PKSK? Exam yang wajib diambil untuk anak-anak yang nak masuk ke MRSM, SMKA dan SBP. Kalau tak ambil exam ni, jangan harap dapat masuk ke sekolah-sekolah yang ni. Sebab itulah exam PKSK wajib diambil. Siapa yang isi borang memang akan dapat panggilan untuk jawab exam PKSK. Walaupun result anak dia tak bagus macam mana sekalipun, siapa yang isi borang confirm akan dipanggil untuk menjawab exam PKSK. Boleh tuan-puan? Alright, sehabis exam PKSK, akan ada pula dalam masa 2 minggu ke 3 minggu selepas itu, ada pula kita panggil sebagai temuduga khas. Yang ramai kita tahu. Okey, temuduga khas ni kalau tuan-puan nak mohon ulul albab, okey, akan dipanggil pula temuduga khas selepas PKSK. Bila akan berlaku ni? Lebih kurang dalam 2 ke 3 minggu selepas PKSK. Ada orang tanya ni, PKSK tu apa? PKSK tu exam untuk masuk ke MRSM, SMKA dan SBP. Tu dah exam. Macam dulu-dulu kita panggil UPSR. Sekarang kita panggil PKSK. Tapi adakah PKSK dengan UPSR itu sama? Tidak sama sekali. UPSR dengan PKSK sangat berbeza. Okey? Tak apalah, nanti saya teranglah satu persatu. Okey, cuma saya tak terang sangat berkenaan dengan PKSK. Saya nak terang lebih pada UPSR. PKSK ni bagi saya buat apa tuan-puan, apa nama dia, kena banyak latihan. Sebab apa? PKSK ni dia lebih kepada akademik dan adalah soalan-soalan pengetahuan am, ada soalan-soalan psikometrik, adalah soalan-soalan tu. Tapi kalau bab ulul albab pula hafazan ni kena latihan yang lagi awal. Saya cerita. Oktober November ya, lebih kurang Oktober November. Berapa sekolah boleh pilih? 3 sekolah boleh pilih nanti. Dalam borang permohonan 3 sekolah boleh pilih. Baik. Ibu ayah, saya masuk kepada slide saya lah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Dekat TikTok saya minta maaf lah kalau tak boleh tengok slide. Sebab memang kat TikTok kalau saya tunjuk slide tak boleh. Saya dah try dah. Bila tunjuk slide dia akan jadi ada macam-macam. Baik tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tuan-tuan, sebelum kita mulakan, boleh tak saya nak tuan-puan jawab soalan, nak tuan-puan jawab dulu soalan ni. Kenapa nak hantar anak masuk sekolah ulul albab? Sama juga dengan TikTok.
Saya nak tanya soalan. Tolong jawab dekat ruangan komen. Kenapa nak hantar anak masuk sekolah ulul albab? Cuba komen, Sat. Yang boleh nak tengok kat mana? Dekat Zoom Azida Muhammad Azni. Tak apalah, yang Zoom dah penuh dah, tak boleh masuk dah. Tak apalah, tengok je dekat TikTok. Nanti ada lagi program saya banyak lagi lepas ni, boleh masuk lagi. Sebab apa? Sebab kenapa nak hantar anak masuk sekolah ulul albab? Cuba komen. Orang-orang TikTok, orang-orang Zoom memang dah banyak komen. Orang-orang TikTok cuba komen sikit. Sebab anak saya minat hafazan. Anak memang mudah menghafal. Kalau nak sekolah rendah swasta ada implikasi untuk okey, tak. Sekolah rendah swasta nak mohon ke SBP MRSM tak ada masalah. Alright, saya baca dulu komen-komen anda. Nak suasana sekolah yang mengamalkan Al-Quran untuk menguasai ilmu agama dan ilmu profesional kerana dia suka bab-bab Islam. Saham terbaik akademik plus agama plus hafal Al-Quran. Okey, sebab nak hantar masuk ulul albab sebab nak anak hafal Quran. Dapat 2 in 1, hafal dan akademik. Al-Quran bersama akademik untuk terus menghafal. Okey. Nak anak dekat dengan agama, dekat dengan rumah saya. Okey. Hufaz teknokrat mutadayyin. Menguasai agama seimbang dunia akhirat. Supaya dapat hafazan dalam masa sama nak akademik. Anak tunggal harapan keluarga. Untuk menguasai ilmu agama, berjaya dunia dan akhirat. Saya tengok anak lebih pada arah agama. Nak anak berjaya dunia akhirat. Anak pun berminat. Baik. Alhamdulillah. Tuan-puan, saya yakin kebanyakan ibu ayah yang nak anak hantar anak masuk sekolah yang ada ulul albab ni, tujuan nombor satu dia, kalau tuan-puan setujulah, sebenarnya satu je, memang nak anak hafal Al-Quran sebenarnya. Kan? Betul tak? Satu je nak anak kita masuk sekolah ulul albab ni sebab satu je paling besar sekali adalah nak anak hafal Al-Quran. Kita kalau ada anak tuan-puan, ada 5 orang, ada 3 orang anak, at least seorang daripada 5 orang tu hafal Al-Quran pun jadilah. Alhamdulillah. Betul tak tuan-puan? Kurang-kurang mana nak tahu kot seorang tu boleh tarik kita satu hari nanti, tidak? Tu je. Kita nak tu je. InsyaAllah. Sebab apa tuan-puan? Satu lagi, tuan-puan percayalah cakap saya. Tak rugi hantar anak hafal Quran, masuk sekolah hafal Quran. Tuan-puan, ramai orang ingat bila kita hantar anak kita masuk sekolah yang ada hafal Al-Quran, anak kita susah nak berjaya dalam akademik. Betul ke salah? Kalau anak kita masuk sekolah yang ada hafal Quran, akademik dia payah dah nak dapat, Ustaz. Betul ke salah? Semua jawab salah. Kenapa jawab salah? Tuan-puan tengok dah SPM baru ni. Nombor 1 SPM dalam Malaysia. Sekolah mana tuan-puan? Nombor 1 SPM dalam Malaysia. Sekolah mana tuan-puan? Tafiz Pahang 2023. Ya, orang TikTok jawab betul. Orang Zoom jawab tak betul ni. MTNP tahun 2023. Tahun ni, tahun 2025. SMA nilai, tuan-puan. Nombor 1 SPM di Malaysia yang baru ni keluar. Baru beberapa hari lepas keluar result SPM. SMA nilai. Sekolah Menengah Agama Nilai Negeri Sembilan. Sekolah mana tuan-puan? Sekolah yang ada hafazan Al-Quran 30 juzuk. Kenapa tuan-puan? SMA nilai. Nombor 2 sekolah mana? Nombor 2 sekolah hafal Quran juga tuan-puan. Nombor 2 pun sekolah hafal Quran. Sekolah SMKA Putrajaya. Nombor 2. Nombor 3 sekolah mana tuan-puan? Nombor 3 pun sekolah hafal Quran juga tuan-puan. Nombor 3 pun sekolah hafal Quran juga tuan-puan. Sekolah mana tuan-puan? SMKA Krian Perak. Jadi tuan-puan nak bukti macam mana lagi tuan-puan? Betul tak tuan-puan? Bila anak kita menghafal Al-Quran 30 juzuk, automatically
akademik tu dia mudah nak dapat. Setuju ke tak setuju? Kalau kita kejar dunia, kejar akhirat, dunia ikut. Alhamdulillah. Kan? Tuan kan? Zaman sekarang, dekat saya hujan lebat tuan lah. Saya harap tuan dengarlah suara saya ni. Sebab saya nak berlawan dengan hujan ni. Saya angkat mic. Takut tak dengar. Okey. Ha. Dekat saya hujan lebat. Alhamdulillah. Dekat Kedah. Saya kat Kedah tuan lah. Saya kat Kedah sekarang ni. Kedah orang kata panas. Alhamdulillah. Hari ni hujan lebat. Saya harap suara saya clear dah. Sebab saya pun sendiri pun tak apa dengar suara saya. Sebab terlalu nak lawan dengan hujan lebat. Jitra duk guruh ni. Okey. Jelas clear sangat. Okey. Sebab tu saya kena dekatkan mic dekat dengan mulut saya. Takut tuan-puan tak dengar. Alright. Okey. Jadi tuan-puan, saya rasa tak perlu lagi lah kita nak cari bukti sekolah yang ada hafal Quran ni susah. Kan? Sebab saya tengok daripada tahun banyak tahun dah. 2023, 2024, 2025 memang diungguli. Result SPM diungguli oleh pelajar-pelajar yang menghafal Al-Quran 30 juzuk. Nak bukti macam mana lagi? Memang dah terbukti sangat-sangat dah. Jadi tuan-puan, kalau kita ada niat nak hantar anak kita masuk sekolah ulul albab, sekolah yang ada hafazan Al-Quran, usahalah sehabis baik. Sebab apa? Bagi saya itu adalah satu impian yang besar lah. Kan? Dan kalau berjaya, orang kata itu satu kelebihan untuk anak kita satu hari nanti, insyaAllah. Baik tuan-puan, saya tak mau panjang-panjang. Selagi saya duduk panjang-panjang ni, tuan-puan tak dapat apa benda yang saya nak sampaikan pada malam ini. Okey, baik. Sebelum saya cerita dekat tuan-puan, saya tak dengar suara. Sudah. Orang lain tak dengar suara juga ke? Yang lain okey ke suara saya? Saya takut suara saya semua orang tak dengar. Jelas? Okey Siapa yang tak dengar suara, tolong cek internet ataupun keluar sekejap Zoom, masuk semula. Selalunya macam itulah. Dekat TikTok tak ada masalah. TikTok saya pakai mic lain. Okey. TikTok saya pakai mic lain. Yang dekat Zoom ni saya pakai mic ni. Cuma saya kena dekatkan sikit lah. Betul Ustaz, sekolah Mak Tafiz anak saya, seniornya 2025 tahun. Ramai dapat 10A, 9A, 8A. Alhamdulillah. Okey. Baik. Jadi tuan-puan, apa boleh dah ready buku nota? Saya nak terang tentang aliran. Kenapa ibu ayah kena tahu tentang program ataupun aliran-aliran yang ditawarkan dekat MRSM, dekat SMKA, dekat SBP. Okey. Tuan-puan kena faham Sebab apa? Kadang-kadang ibu ayah bila dia nak mohon dekat anak sekolah-sekolah yang bagus, dia nak mohon MRSM contohnya. Bila nak mohon MRSM, jiran sebelah mohon MRSM. Jiran sebelah ni pun MRSM. Contoh. Hak kita ni tuan-puan, kita tak tahu apa-apa. Kita pun mohon MRSM untuk anak. Tapi rupa-rupanya kita silap hantar MRSM dekat anak. Sebab apa? Ustaz tak baca komen TikTok saya sambil-sambil. Saya tak sempat nak baca sebab saya ada 2 tempat komen saya nak kena baca. Saya minta maaf kalau tak sempat nak baca. Sebab 2 tempat komen agak laju Okey. Jadi tuan-puan, kena tahu, ibu ayah kena tahu MRSM sebenarnya ada aliran ataupun program yang lain. Yang tuan-puan kena tahu adakah sama ada sesuai ataupun tidak dengan anak kita. Sama juga dengan SMKA, sama juga dengan SBP. Sebab saya yakin ramai ibu ayah yang masih menganggap semua MRSM itu sama. Ramai ibu ayah menganggap SMKA, semua SMKA sama. Ramai ibu ayah bila nampak SBP, dia ingat SBP semua sama. Sebenarnya tidak tuan-puan. MRSM ada jenis-jenis dia. SMKA ada jenis-jenis dia. SBP ada jenis-jenis dia. Tuan-puan kena faham dahulu yang tu. Baik. Sekarang ni tuan-puan, kita tengok dahulu kepada MRSM. Saya akan sentuh untuk permohonan tingkatan 1 Tuan-puan, tengok Untuk MRSM ada 4 jenis yang tuan-puan kena tahu sebelum nak mohon untuk anak. Yang pertama adalah MRSM Premier.
Apa itu MRSM Premier? MRSM yang silibusnya adalah silibus STEM. Fokusnya sebab MRSM Premier ni paling banyak dekat Malaysia. MRSM yang orang kata MRSM Standard. MRSM adalah MRSM Premier yang tak ada aliran yang lain, yang tak ada program tambahan. Dia memang subjek dia subjek standard, matematik, sains, BM, BI apa semua tu lah. Bila dia net kata 4, kata 5, pure science. Okay, itu MRSM Premier. Yang kedua adalah MRSM Ulul Albab. Yang tuan-puan masuk program ni, saya nak terang pasal benda ni lah. MRSM Ulul Albab ni tuan-puan, sama je macam MRSM Premier, subjek-subjeknya, akademik-akademiknya, cuma ada tambahan, program tambahan, iaitu program menghafal Al-Quran 30 juzuk. Faham ke tidak? Itulah MRSM Ulul Albab. Tapi tuan-puan, dekat MRSM tak wajib menghafal 30 juzuk. Minimum 10 juzuk sahaja untuk mendapatkan sijil hafazan. Okay. Minimum 10 juzuk. Tak wajib menghafal 30 juzuk. Tapi kebanyakan pelajar-pelajar masuk ke MRSM Ulul Albab, dia tak maulah hafal 10 juzuk. Rugilah, sayanglah nak hafal 10 juzuk saja. Kenalah hafal 30 juzuk walaupun tak wajib. Rugi lah tuan-puan menghafal 30 juzuk. Tak rugi sekupang pun. Malah beruntung lagi. Okey. Yang ketiga, iaitu MRSM IGCSE. Okey. Kena faham tu. Apa itu MRSM IGCSE? Kalau anak perempuan memang betul-betul minat English. Okey. Dia memang berminat. Dia memang ada potensi dalam English. MRSM IGCSE ni fully English. Okay. Dan masa tak salah saya, bila net ketika tempat akan ada satu exam yang anak kita kena ambil dekat MRSM IGCSE ni. Exam itu kena bayar tak salah saya RM2,700, 2.7K ataupun 2,300. Antara tu lah, 2,000 lebih lah, untuk mengambil satu exam English punya style yang dia punya diiktiraf apa English tu level international lah. Cambridge apa dia atau saya pun lupa dah. Okay. Yang terakhir adalah yang keempat, MRSM Technical. Kalau anak perempuan minat engineering, minat robotik, kan? Sesuai lah masuk MRSM Technical. Jadi tuan-puan, sebab itulah ibu ayah kena tahu apa perbezaan MRSM yang ada dekat Malaysia ni, supaya kita tak silap hantar anak. Betul tak tuan-puan? Sebelum ni tuan-puan ingat semua MRSM sama? Siapa ingat sebelum ni semua MRSM itu sama? Cuba komen saya. Oh, ramai rupanya. Ramai orang tak tahu rupanya. Sebenarnya MRSM ni dia ada jenis-jenis je tuan-puan. Sebab tu saya kata kena tahu supaya kita tak tersilap, kan? Bila kita tersilap, takut kita letak dekat anak kita berpotensi, contohlah anak kita berpotensi untuk menghafal Al-Quran. Tapi kita pergi hantar dekat MRSM Premier. Sayanglah. Betul tak tuan-puan? Sebab tu kita kena ambil tahu. Saya tahu dua je, Premier dengan Ulul Albab. Saya tak sebut lagi ni, ada MRSM Bitara, ada MRSM Pro Ace, ada MRSM apa nama Premier Excellence, ada banyak lagi. Okay. Tapi saya sebut yang standard, yang ramai orang nak mohon, dan satu lagi yang sesuai untuk tingkatan 1. Ya, okay. Baik. Alright, next kita pergi kepada SMKA. Sama juga tuan-puan SMKA. Ramai orang ingat SMKA semua sama. Sebenarnya SMKA ada jenis-jenis je juga. Ramai orang ingat SMKA, oh SMKA, semua SMKA sama. Tak. SMKA ada 2 jenis tuan-puan. SMKA ada 2 jenis. Satu kita panggil sebagai SMKA aliran agama. Okay. Yang kedua, SMKA Temua ataupun SMKA Tahfiz Model Ulul Albab. Ada 2 jenis tuan-puan SMKA.
Ramai lagi orang ingat SMKA semua sama. Tak sama, tuan-puan. Ada aliran agama dan ada aliran tahfiz model ulul albab. Mana sama dua benda tu? Kalau kita ada perkataan tahfiz model ulul albab, maksudnya sekolah itu ada hafazan Al-Quran 30 juzuk. SMKA aliran agama tak ada hafazan Al-Quran 30 juzuk. Ada beza, tuan-puan. Ada beza. Jangan ingat semua sama. Okay? Dan satu lagi. Next, kita pergi pada SBP. SBP ada berapa aliran tuan? Ada 3. SBP ada 3 aliran. Okay. Aliran yang pertama adalah SBP aliran perdana. SBP aliran perdana ni macam mana? Lebih kurang macam ala-ala MRSM Premier. Yang kedua, SBP aliran agama. Yang orang duk panggil SBPI, SMAP. Yang tu SBP aliran agama tu, SBP aliran agama. Lebih kurang macam ala-ala SMKA lah. SMKA aliran agama. Dan yang ketiga, SBP aliran temu. Tahfiz model ulul albab. Samalah macam SMKA, tahfiz model ulul albab. Setakat sekarang, tuan-puan, okey tak? Clear tak? Berkenaan dengan aliran-aliran. Tolong komen. Kalau clear, tolong komen clear. Kalau tak faham, tolong komen tak faham. Okay. Orang TikTok clear Orang dekat TikTok clear tak? Orang dekat Zoom alhamdulillah clear, faham? Orang dekat TikTok clear tak? Tolong komen. Kalau clear, tolong komen clear. Kalau tak faham, tolong komen tak faham. Sorry, baru masuk. Kalau saya nak ulang, saya takut saya makan masa orang sebab saya target memang nak habis dalam pukul 10 suku macam tu je. Sehari saya makan masa orang banyak sangat, orang marah saya. Boleh ya, tuan-tuan? Walaupun program ni, saya buat program ni tak ada bayaran apa-apa pun, tapi kena jaga masa orang. Sebab dah esok orang nak bangun ada kerja ke apa ke kan. Esok anak-anak masuk kerja lagi. Okay. Baik, tak apa tuan-puan, saya selalu buat live. Saya selalu buat program, tuan-puan masuklah. Saya tak minta apa-apa bayaran pun. Saya nak cerita benda-benda ni. Okay. Baik. Tapi tuan-puan tengok tadi saya terang tadi, tuan-puan perasan tak? Ada beza ulul albab tau. MRSM dipanggil MRSM ulul albab. Tapi perasan tak? Dekat SMKA dengan SBP dia tak panggil ulul albab, dia panggil temu. Perasan ataupun tak perasan? Perasan tak perasan? Saya tunjuk kat tuan tu. Nampak ni? SBP, nampak tak SBP? Aliran Tahfiz Model Ulul Albab. TMUA, temu. Kalau SMKA, nampak tak? SMKA Tahfiz Model Ulul Albab, temu. Tapi, pasal tak dekat MRSM? MRSM mana ada tulis MRSM temu? MRSM dia tulis MRSM Ulul Albab sahaja. Kenapa? Sebab MRSM Ulul Albab. Ulul Albab dekat MRSM itu adalah program tambahan. Dekat MRSM Ulul Albab tak wajib menghafal 30 juzuk. Minimum 10 juzuk sahaja. Okay, MRSM Ulul Albab. Hafazan Al-Quran itu adalah program tambahan. Tak masuk dalam silibus, tak masuk dalam SPM. Itu untuk MRSM. Tapi tuan-puan, kalau tuan-puan tengok dekat SMKA dengan SBP, kenapa dia panggil temu? Tahfiz Model Ulul Albab. Kenapa? Sebab wajib menghafal Al-Quran 30 juzuk. Wajib lah, wajib. Sijil hafazan akan dikeluarkan oleh pihak JAKIM. Lepas tu hafazan Al-Quran itu akan masuk dalam sijil SPM sebab dia adalah silibus, dia bukan program tambahan. Itu perbezaan di antara temu dengan ulul albab di MRSM. Faham ke tidak? Baru faham. Okey, Nasib sempat dengar Pak ni. Ya. Kena faham Pak ni. Tuan-puan kena nampak dah. Ada beza dua benda ni. Sebab kalau dekat temu TMUA, hafazan Al-Quran itu adalah silibus. Ada 2 subjek tambahan tau.
dekat SMKA dan SBP. Dua subjek tambahan tu kita panggil sebagai subjek yang pertama, subjek Maharatul Quran. Subjek yang kedua, subjek Hifzul Quran. Dua subjek ini masuk dalam silibus, masuk dalam sijil SPM. Sebab tu kalau pasal budak-budak temu ada sampai 11 subjek. Asal ada sampai 12 subjek, 12A SPM. Sebab apa? Ada dua subjek tambahan ni. Faham? Maharatul Quran dan apa? Hifzul Quran. Maharatul Quran tu subjek kemahiran Al-Quran. Hifzul Quran itu subjek hafazan Al-Quran. Yang duk hafal Al-Quran 30 juzuk itu adalah subjek sebenarnya. Faham ke tak? Saya harap tuan faham. Jadi beza lah dengan MRSM. MRSM ulul albab. Lebih mendalam lagi lah. Ya temuan, ya betul. Nanti temu duga dia pun lebih susah. Saya tunjuk. Ustaz tak baca komen. Saya tak sempat nak baca komen semua. Minta maaf. Saya tak sempat nak baca komen banyak tempat. Saya ada dua tempat ni. Saya live dua tempat tau tempat. TikTok. Saya pun live dekat tempat lain juga ni. Dekat Zoom. Dekat Zoom 400 orang. Dekat TikTok saja dekat 200 orang. Boleh? Baik. Saya sambil-sambil pandang saja. Baik, sekarang tuan-tuan. Okey, yang ni part yang penting Saya pun dah berdebar. Susah juga nak masuk temuan ni ya. Okey. Sebelum tuan-puan nak mohon mana-mana sekolah, tuan-puan kena faham dahulu tentang ekosistem. Okey, tulis. Okey. Sungguh-sungguh TikTok noh Ustaz. Kenapa sungguh-sungguh TikTok tu kenapa dengan TikTok noh? Okey, sekarang ni tuan-tuan, saya nak terang tentang ekosistem. Benda ni tak ada dalam silibus ke, tak ada siapa cerita pun tuan-tuan. Benda ni kami dah kat Smart IQ ni kami dah tengok macam mana apa tahfiz berakademik di Malaysia ni berjalan, siapa yang mengendalikan kan. Macam mana benda ni wujud. Okey, saya buat dalam satu slide, saya nak bagi tuan-puan faham. Ekosistem tu apa? Okey. Baik, sekarang tuan-puan, kebanyakan kita, ibu ayah, bila kita nak mohon sekolah untuk anak, sekolah yang ulul albab ke, sekolah yang ada hafazan Al-Quran ke, ataupun sekolah mana-mana pula, bila anak kita naik darjah 6, nak masuk ke tingkatan 1, kebanyakan ibu ayah, dia akan mohon apa tau? Dia akan mohon MRSM, dia akan mohon SMKA, dia akan mohon SBP. Betul ataupun tidak? Betul tuan-puan? Tuan-puan sebenarnya, tuan-puan duk ingat dalam Malaysia ni, tuan-puan duk ingat ada sekolah tu je. Sekolah yang bagus-bagus MRSM, sekolah yang bagus-bagus SMKA, sekolah-sekolah yang bagus SBP. Betul tak tuan-puan? Mates Ustaz tahu tak? Mestilah tahu. Betul tak tuan-puan? Kebanyakan ibu ayah yang dia nampak sebab apa? Bukan salah ibu ayah pun. Sebab di Malaysia yang famous sekolah tu lah. MRSM, SMKA, SBP. Betul tak? Nak mohon je MRSM. Nak mohon je SBP. Nak mohon je SMKA. Betul kan? Tuan-puan ingat sekolah MRSM saja ke yang bagus? Tuan-puan ingat SMKA, SBP, MRSM saja ke sekolah-sekolah yang bagus? Tuan-puan tahu tak sebenarnya dekat Malaysia ni ada banyak lagi sekolah-sekolah yang bagus? Baru ni SPM berapa? Yang nombor 1? SMA nilai. Tuan-puan tahu tak SMA nilai tu sekolah apa? Orang duk ingat sekolah tu sekolah lekeh, sekolah biasa-biasa. Duk tuan-puan. Tuan-puan tahu tak SMA nilai yang dapat nombor 1 SPM? Baru ni result. SMA nilai, sekolah menengah agama nilai. Tuan-puan tahu tak sekolah tu bawah siapa? Bukan bawah MARA, bukan bawah Kerajaan Persekutuan, bukan bawah Kementerian Pendidikan Malaysia, bukan bawah KPM. Tapi berada di bawah Kerajaan Negeri Sembilan. Kerajaan Negeri. Tuan-puan tahu tak dekat Malaysia ni berapa banyak sekolah kerajaan negeri yang ada yang bagus-bagus? Bukan KPM sekali ke? Dia bukan ada KPM. Dia ada kerajaan negeri. Cuma dulu SMA nilai tu asalnya adalah sekolah agama rakyat yang di-upgrade.
menjadi sekolah SABK, Sekolah Agama Bantuan Kerajaan. Kalau tuan-puan tahu tentang kewujudan sekolah SABK, dekat Malaysia ni sekolah SABK banyak tak? Banyak sekolah SABK. SABK ni terbahagi pada dua pula. Ada sekolah SABK yang menggunakan silibus KBT, ada sekolah SABK yang menggunakan silibus KBD. Apa itu KBT? Kurikulum Bersepadu Tahfiz. Ni kurikulum yang dikeluarkan oleh kementerian sendiri. Tuan-puan, sangat-sangatlah rugi kalau tuan-puan tak tahu tentang perkara-perkara ni. Tuan-puan tahu tak, setiap tahun pelajar-pelajar saya akan suruh anak-anak ataupun pelajar-pelajar saya akan isi banyak borang sekolah. Bukan semata-mata MRSM, SMKA dan SBP sahaja. Seorang pelajar saya akan suruh mohon isi 7 borang, isi 8 borang, isi 10 borang, isi 11 borang. Selagi mana ada peluang untuk isi borang-borang sekolah lain. Selain daripada MRSM, SMKA dan SBP, saya akan suruh paksa isi. Kenapa tuan-puan? Sebab kita nak buka peluang, nak bagi anak-anak lebih berpeluang. Bukan MRSM saja, bukan SMKA saja, bukan SBP saja. Dan tuan-puan, kalau tuan-puan betul-betul tahu, sebenarnya MRSM, SMKA dan SBP sekarang ini dah menjadi satu permohonan sahaja. Tuan-puan perasan ke tak perasan? Dulu, MRSM borangnya asing. SMKA dan SBP borangnya asing. Maksudnya ada 2 borang. Tapi zaman sekarang, start daripada tahun 2025, permohonan dah digabungkan. Kita panggil sebagai single entry point. Maksudnya apa tuan-puan? Kalau dulu, pelajar-pelajar yang dah dapat MRSM, dia ada kemungkinan untuk dapat lagi SBP. Maksudnya dapat 2 pilihan sekolah. Tapi bermula tahun 2025, kalau anak kita dah dapat MRSM, dia tak akan dapat dah SBP. Dia tak akan dapat dah SMKA. Berbeza dengan dulu. Maksudnya apa tuan-puan? Peluang itu semakin kecil. Faham ke tidak? Maksudnya apa tuan-puan? Kalau tuan-puan isi borang MRSM, SMKA dan SBP, tuan-puan baru isi 1 je borang. Bila tuan-puan isi 1 borang, bila tak buat, tuan-puan nak buat, bila tak dapat mana-mana sekolah, tuan-puan nak buat apa tuan-puan? Tuan-puan pernah terfikir ataupun tidak? Kalaulah anakku tak dapat MRSM, kalaulah anakku tak dapat SMKA, kalaulah anak aku tak dapat SBP, anakku nak masuk sekolah mana? Pernah terfikir ataupun tidak? Saya yakin semua orang pernah terfikir. Sekolah harian. Fikir. Okay. Selalu fikir, Alhamdulillah. Fikir nak hantar sekolah mana? Sekolah aliran biasa. Sekolah aliran biasa pun okey je tuan-puan. Sekolah harian pun okey je. Sebenarnya kan, hantar sekolah mana-mana pun okey je. Tapi tuan-puan, kita nak ada hantar anak kita masuk sekolah-sekolah yang baik, mestilah nak kan? Jadi sebab itulah kita kena ada pemikiran, ada knowledge tentang kewujudan sekolah-sekolah yang lain. Okey. Saya tunjuk tuan-puan. Saya tunjuk dekat tuan-puan. Okey. Sekarang tuan-puan, boleh senaraikan 11-12 permohonan yang dikatakan tadi. Okey, saya nak senaraikan ni. Saya tak pandai nak mohon, tak apa. Saya nak bagi tuan-puan pandai. Saya tengah nak bantu tuan-puan ni. Mulai sekarang, siapa yang duk masuk live saya ni, kebanyakan tuan-puan tanyalah siapa-siapa yang masuk live saya ni, dia akan nampak, dia akan faham. Oh, lepas ni jangan isi 1 borang saja, isi banyak borang.
Faham tak? Sebab peluang tu banyak. Kita yang melimitkan, kita yang kecilkan peluang untuk anak-anak ni. Live ni berekod kan Ustaz? Boleh tengok balik kan? Ya, 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 insyaAllah. Nanti minta dekat tim saya. Habis program lah. Sama saya pun tak pandai. Tak apa, tak apa. Kita belajar sama-sama. Okey. Sekarang ni tuan-tuan, uh, Ustaz, Zul Joy. Tadi Ustaz kata kalau dapat MRSM, tak dapat dah SMKA. Tapi result SMKA lambat. Kalau tak setuju terima MRSM, memang tak dapat jugalah SMKA ya Ustaz. Akan dapat satu je Zul. Sekarang ni, mulai tahun lepas, 2025, memang akan dapat satu je. Bila keluar result, kalau anak kita dapat MRSM, kok-kok lah kita tunggu dapat pula SMKA, takkan dapat. Sebab akan seorang pelajar, satu saja sekolah yang akan dapat. Kita nak setuju atau tak setuju atas kita lah. Okay? Macam mana nak tahu orang keluar? Kalau tumpuan sentiasa mengikuti, selalunya akan tahulah, satu Malaysia akan tahu bila permohonan buka. Kecuali tumpuan memang duduk dalam bilik, tutup pintu, tutup tingkap, tak tengok apa, tak tengok telefon, insyaAllah memang tak tahu. Tapi akan tahulah, tak risau. Kalau nak tahu lagi, kalau takut terlepas, sebab tu saya suruh follow TikTok saya. Yang mana yang dekat TikTok boleh tekan button follow tu. Yang dekat Zoom ni tuan-puan nanti masuk apa nama TikTok, cari TikTok saya, follow. Sebab saya selalu buat peringatan, saya selalu buat konten, saya selalu buat live. Korang yang tu cara nak peringat ibu ayah tu. Apa nama TikTok? Tarmizi Ulul Albab. Cari Tarmizi Ulul Albab. Tolong siapa-siapa Sat tulis apa TikTok saya. Sekejap teman-teman. Sebentar. Bagi saya 1 minit. Okey. Ada tak? Tarmizi Ulul Albab. Fairuz, terima kasih. Siapa yang belum follow, tekan button follow. Okey. Baik. Orang kat TikTok tak payah dah lah. Memang tuan-puan dah masuk dekat TikTok. Yang saya kata ni dekat ni. Sebab saya live 2 tempat ni. Saya live 2 tempat. Okey. Baik. Jadi tuan-puan, sekarang ni tuan-puan, okey, fokus balik. Tuan-puan apa ni? Dah follow tak apa. Tuan-puan, sekarang ni saya nak terang berkenaan sekolah yang lain. Selain daripada MRSM, selain daripada SMKA, selain daripada SBP. Sekolah mana lagi tuan-puan boleh mohon? Tuan-puan tolong cari sekolah yang menggunakan silibus KBT. Suara jadi slow. Okay. Tuan-puan, kalau nak mohon sekolah lain, cari sekolah yang menggunakan silibus KBT. Apa itu silibus KBT? Kurikulum Bersepadu Tahfiz, KBT. Yang baru ni yang SPM top 1. Nombor 1 SPM dalam Malaysia, SMA nilai tu. Silibus sekolah dia silibus apa? Silibus KBT. Okay, kurikulum Bersepadu Tahfiz. Nak sekolah KBT ni bawah kat mana lagi tuan-puan boleh cari? Yang pertama, tulis. Siapa nak dekat Zoom boleh screenshot lah. Dekat TikTok salin lah. Okay. Yang pertama, sekolah bawah kerajaan negeri. Contoh macam tu lah. SMA nilai tu sekolah bawah kerajaan negeri lah tu. Setiap negeri ada tuan-puan sekolah bawah kerajaan negeri ni. Jangan tak cari. Cari. Tak apa. Sagi tak tahu nak cari kat mana, saya tunjuk. Saya ada buku. Sagi saya tunjuk dalam buku tu. Sebab saya tahu setiap kali saya live memang orang nak tahu benda tu. Yang kedua, sekolah bawah yayasan negeri. Imtiaz macam mana? Yes. Imtiaz adalah sekolah di bawah Yayasan Negeri Terengganu. Okey? Imtiaz ada 8 buah cawangan dekat Terengganu. Imtiaz. Siapa tak tahu Imtiaz ni tak tahulah. Bukan sekolah biasa-biasa. Sekolah hebat tuan-puan Imtiaz ni. Alright. Yang ketiga, sekolah bawah Jabatan Agama Islam.
Contoh, dekat Selangor ada banyak. Tuan-puan, anak tuan-puan duk ambil PSRA, UPSRA. Guna dia untuk apa tuan-puan? Untuk permohonan sekolah-sekolah bawah Jabatan Agama Islam. Faham ke tidak? Itu guna dia tuan-puan. Bukan saja-saja ambil PSRA, UPSRA tu. UPKK lah, saya tahu lah. Mesti ada orang akan tanya UPKK. UPKK. Saya terang balik. Sebab kita saya tapi bab UPKK. Baik. Sekolah yang keempat, sekolah yang bawah pusat zakat. Sekolah bawah pusat zakat pun ada tuan-puan. Sekolah-sekolah KBT. Yang kelima, sekolah SABK. Sekolah Agama Bantuan Kerajaan. Ini pun ada juga yang menggunakan tahfiz KBT. Apa lagi tuan-puan? Sekolah-sekolah yang tuan-puan boleh mohon. Yang bukan KBT pun boleh juga tuan-puan. Contoh, sekolah apa lagi yang tuan-puan, option lain yang tuan-puan boleh mohon selain daripada MRSM, SMK, SBP, apa lagi tuan-puan? KAA. Ni tambahan. Siapa ada buku nota tulis? KAA. Ustaz, macam mana tak tahu sekolah tersebut hot seat? Sekolah hot seat ni sekolah yang paling ramai orang minta lah tuan-puan. Selalunya dekat-dekat dengan apa, belah-belah Lembah Kelang, tu Gemencih, semua-semua tu sekolah hot seat dah tu. KAA. Sekolah mana lagi tuan-puan yang tuan-puan boleh mohon? Kalau KA tu apa? Kelas Aliran Agama. Dia bukan hafazan Quran. Dia macam SMKA. Tapi KAA ni ada dekat sekolah harian biasa. KAA dia tak macam Ulul Albab lah. Kan? Tapi kalau tuan-puan nak sebagai option, itu pun satu option juga yang tuan-puan boleh mohon. SABK ni khusus untuk B40 je atau open? Open. Tak B40 pun boleh mohon lah. Okay. Apa lagi tuan-tuan? Swasta. Swasta ni satu je. Kenapa ramai orang tak mau masuk sekolah swasta sebab apa? Tu je lah. Orang tak mau masuk swasta ni sebab tu je. Sebab apa? Sebab yuran. Yuran mahal. Mahal. Kan? Tapi tuan-puan, kalau berkemampuan, why not hantar sahaja. Imtiaz bawah Yayasan Negeri Terengganu, betul? Okey. Okey, sekarang tuan-puan, saya tunjuk ni option. Masalahnya sekarang, nak mohon sekolah ni kat mana? Siapa tahu? Siapa ada buku ni? Ni. Siapa ada buku ni? Siapa ada buku ni mesti dia tahu dah. Ada tak? Siapa yang ada? Siapa yang selalu duduk masuk live saya dia tahu lah. Ada kan? Ada. Orang kat TikTok ada. Baru masuk kad. Laju. Baik tuan-puan, kenapa saya tunjuk buku ni? Okey. Saya orang kata saya nak promote buku. Tak. Bukan pasal nak promote buku. Sebab apa? Sebab kalau tuan-puan cari benda ni, kadang-kadang susah nak dapat senarai-senarai sekolah-sekolah yang saya sebut semua ni. Sebab tu orang kata kita dah kumpulkan nak bagi mudah orang. Okey, contoh tuan-puan tengok ni Ini saya kata sekolah-sekolah yang tuan-puan kena mohon tu. Saya ni dekat Zoom ni saya buka bagi clear sikit kamera, bagi besar sikit. Okey. Ni teman. Tahun lepas. Tuan-puan tengok ni. Kalau anda orang Selangor, anda dah mohon MRSM, anda dah mohon SMKA, anda dah mohon SBP. Sekolah lain tuan-puan nak mohon sekolah mana lagi tuan-puan? Inilah tuan-puan, orang Selangor. Mohonlah ni sekolah menengah agama Muhammadiyah Pekan Sabak. Apa ni? Ma'had Imtiaz Integrasi Ilmuan Banting Selangor. Kat Banting. Selangor, College Integrasi Tahfiz Tunas Ilmuan. Baru tahu malam ni MRSM Ulul Albab program hafazan 10 juzuk je. Okey. Faham tak? Contoh lagi, tuan-puan. Ni, orang Kedah. Nampak tak? MTSD, Ma'had Tahfiz Sains Darul Aman. Mohon tuan-puan sekolah ni. Bukan senang nak masuk ni. Sekolah hebat tuan-puan. Sekolah bawah Kerajaan Negeri Kedah.
Ni semester. Siapa nak mohon semester? Semester. Sekolah bagus tak tuan-puan? Bagus tuan-puan sekolah-sekolah ni tuan-puan. Nampak tak ni? Ni mana tengok SMA nilai lah ni. Ni saya kata ni tuan-puan. Sekolah menengah agama nilai. Nombor 1 SPM baru ni. Sebab tu saya kata jangan ingat MRSM saja sekolah yang bagus. Jangan ingat SBP saja sekolah yang bagus. Jangan kata SMKA saja sekolah bagus. Penang ada tak? Semua negeri dah. Kecuali Sabah Sarawak. Semua negeri dah. Ni setiap negeri. Tu Kedah, Pulau Pinang, Perak. Nampak ni? Ni. Siapa tahu sekolah ni? Sekolah Menengah Tafiz Darul Rizwan, Kerajaan Negeri Perak. Sekolah apa? Kerajaan Negeri. KL, Selangor. Selangor banyak Selangor. 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 Orang Selangor kalau tak grab peluang ni, tumpuan mohon satu sekolah saja. Bila tak dapat tumpuan nak riau, bila tumpuan apa tak dapat tumpuan nak sedih. Sedih lah ustaz, anak saya tak dapat MRSM ustaz. Orang lain berebut-rebut macam-macam sekolah dia pemohon. Tumpuan mohon MRSM saja. Macam mana? Sebab tu saya kata kena ada knowledge pasal benda ni. Okey? Kelantan. Tu Kelantan. Kelantan. Ni Kelantan ada lagi. Kelantan. Kelantan ni banyak sekolah bawah Yayasan Islam Kelantan, YIK. Mana nak beli buku ustaz pegang ni? Ustaz. Ustaz nah. Sebab tak saya tahu tuan-puan cari tak jumpa. Okey, tu. Siapa nak beli? Silakan. Saya dah bagi dah. Tekan je tu. Dekat apa nama? Dekat TikTok nak saya buka beg kuning ke? Ke tak perlu? Sebab apa saya tak mau buka beg kuning lagi, dia ada banyak peraturan buka beg kuning ni. Sebab tu saya tak mau buka beg kuning sangat. Okey, sat. Saya buka. Saya buka dalam 10 minit sahaja nah. Saya tak mau lama-lama sangat. Saya letakkan sekali tim. Tim, tolong tengok Sat, buku stok tak banyak lah, tim. Tim, tolong Sat. Tim, tolong tengok Sat, apa stok buku tak banyak dalam TikTok. Takut lagi orang beli-beli, ada berapa je lagi, tak dapat, kesian kat dia. Tak apa, tak ada TikTok, nanti tanya tim saya. Dekat TikTok saya buka sekali dengan ni tau. Dengan apa nama buku PKSK sekali. Kalau tuan-puan nak dapatkan, tuan-puan tekan je kat beg kuning. Tu saya dah buka dah. Tolong tengok Sat, tim. Apa nama buku kat TikTok tak banyak stok. Yang combo. Tumpang sat lagi mesti pun marah. Baik, tuan-puan. Okey ya. Jadi tuan-puan, silalah rujuk. Kita buat benda ni bukan saja-saja kena rujuk, mohonlah banyak-banyak tuan-puan. Seorang pelajar kalau isi banyak borang, rugi tu. Untung tuan-puan, bagi saya lah tuan-puan. Sangat rugi kalau tuan-puan tak mohon banyak sekolah. Memanglah ada sekolah yang kena isi borang tak kena bayar pun. Ada sekolah yang nak isi borang kena beli number pin. Ada beza lah, ada beza. Ada sekolah yang nak kena beli number pin. Contoh macam kalau dekat Kedah ni sekolah MTSD ataupun sekolah Maktab Mahmud. Bila nak mohon tim saya kata 5 minit lama. 5 minit. Kan. Sebab takut depa dapatkan buku perkataan lagi habis. Okey, buat terus. Okey. Jadi tuan-puan, seorang pelajar, sebab tu saya kata isi 7 borang, isi 5 borang. Okey. Sarawak tak ada ke sekolah KBT? Sarawak ada sekolah Showwow. Sekolah saya pun tak ingat nama penuh dia. Saya cek. Sarawak. Haji Osman Abdul Wahab. Tapi yang tu sekolah SMKA lah, bawah kerajaan persekutuan. Bawah KPM. Sarawak ni, Sarawak. Nampak tak Sarawak? SMKA Sheikh Haji Osman Abdul Wahab. Showwow. Dah. Okey. Okey tuan-tuan. Jadi tuan-tuan,
Setakat sekarang tuan-puan faham apa? Daripada apa yang saya sampaikan daripada tadi sampai sekarang, tambah-tambah bab sekolah banyak-banyak ni, apa tuan-puan kena buat sebenarnya tuan-puan? Cuba komen sikit. Apa yang tuan-puan faham sebenarnya? Kau tuan-puan tak faham pun. Sabah ada tak? Ada. Sabah ada MRSM sempurna dengan SMKA Kota Kinabalu. Ya tuan-puan, semua saya faham. Mohon banyak-banyak. Ya, yang tu tuan-puan kena buat. Tolonglah. Bila tuan-puan faham benda ni, okey? Betul. Firdaus, nampak tak saya dah pegang? Memang saya faham benda tu sebab saya pernah kena dah sebelum ni. Kalau dekat TikTok, kalau saya tak pegang buku ni boleh kena ban. Bila saya buka buku ni sebab tu saya pegang. Saya tuan faham. Saya bukan saja nak pegang. Kena pegang. Ya, mohon banyak sekolah. Ni tuan-puan, maklumat sekolah semua dah ada dalam buku ni. Tuan-puan boleh kontak sekolah-sekolah ni tanya. Bila buka permohonan macam mana nak mohon semua sekarang online dah. Okey? Semua sekarang dah online. Bila nak mohon tuan-puan, satu lagi permohonan akan dibuka dalam bulan 9, 10 ke atas lah. Sebab apa? Permohonan selalunya akan buka dengan MRSM, SMKA, SBP dulu dalam bulan 8. Selepas tu akan disusuli dengan sekolah-sekolah lain. Sekolah KBT, sekolah macam-macam sekolah lah, sekolah kerajaan negeri, yayasan negeri. Sekolah-sekolah ni akan buka lambat sikit. Yang pertama selalunya akan buka MRSM, SMKA dan SBP. Faham ke tidak? Saya harap tuan-puan faham. Jadi tuan-puan, sekarang ni tuan-puan, apa yang tuan-puan kena buat adalah, satu, kalau tuan-puan risau takut terlepas tentang maklumat-maklumat ni, sebab tu saya suruh tuan-puan tekan button follow TikTok saya. InsyaAllah, selagi saya ada kudrat, saya akan buat live, saya akan buat konten untuk peringat ibu ayah tentang benda-benda yang macam ni. Okay? Baik. Sekarang tuan-puan, saya nak terangkan berkenaan dengan temuduga ulul albab. Siapa nak tahu tolong komen nombor 3. Temuduga ulul albab. Benda yang paling budak-budak tak lepas sekali. Benda yang paling crucial, benda yang paling penting yang budak-budak tak lepas adalah temuduga. Walaupun kita dah usaha mohon. Kalau anak kita tak tahu macam mana nak skor temuduga, habis. Susah juga tuan-puan. Tiga. Okay. Baik. Alright. Okay, saya terang bab temuduga. Mohon pencerahan. Baik. Saya akan mohon pencerahan. Orang TikTok dah okey ke buku? Bolehkah saya tutup? Satgi kalau saya lama-lama satgi bukan boleh. Tak apa. Saya biarkan dulu Saya biarkan dahulu. Tuan-puan sambil-sambil dengar Okey, baik. Sekarang tuan-puan, temuduga ulul albab. Sambil-sambil dengar tuan-puan nak tekan beg kuning, sila tekan Alright. Dalam temuduga ulul albab ada 4 aspek penting. Perkara yang sangat penting dalam temuduga ulul albab. Apa dia tu tuan-puan? Yang pertama, kita panggil sebagai tahriri. Tahriri. Apa itu tahriri tuan-puan? Tahriri. Siapa tahu tahriri? Cuba komen sikit. Siapa tahu apa itu tahriri? Siapa tahu apakah itu tahriri? Cuba komen di ruangan komen. Oh, ada orang yang dah tahu dah. Pernah masuk live saya ke? Ya, saya tak tahu. Salin semula ayat Al-Quran. Betul. Okey. Alright, tak apa. Saya cerita bab tahriri. Okey, dalam temuduga ulul albab ada 4 perkara. Tahriri, hafazan, tilawah dan komunikasi. 4 perkara ni tuan-puan. Kalau anak tuan-puan boleh skor 4 aspek ini, 4 perkara ini, insya-Allah dia punya peluang nak masuk sekolah ulul albab itu luas. Okey. Yang pertama kita pergi kepada tahriri dulu. Apa itu tahriri tuan-puan? Tahriri adalah salin balik ayat Al-Quran. Contoh, saya tunjuk contoh Tuan-tuan tengok ni.
Saya tunjuk contoh. Tahariri. Macam ni teman. Nampak tak ni? Pengujian tahariri. Yang ni kita buat program-program kita dalam program tiap-tiap tahun kita buat seminar fizikal tu memang kita akan buat simulasi temuruga macam sebiji macam temuruga sebenar. Nampak tak tuan-puan? Kena salin balik lah tahriri ni. Dia akan bagi beberapa baris ayat Al-Quran kena salin di bawah. Nampak ada berapa? Ada berapa baris? 1 baris, 2 baris, 3 baris, 4 baris, 5 baris. Nampak tak 5 baris? Kena tulis dalam masa berapa minit tuan-puan? Kena salin balik dalam masa 5 minit. Saya ulang, kena salin balik dalam masa 5 minit. Tulisan dengan pen atau pensel, tak kisah. Pensel ke, pen ke, tak kisah. Tapi saya cadangkan untuk budak-budak ni bagilah dia guna pensel. Sagi dia apa? Dia salin-salin dia guna pen lagi dia nak padam lagi haru. Okey tuan-tuan. Nampak senang tak tuan-tuan? Senang ke susah? Cuba komen sikit. Senang ke susah tahriri? Senang ke susah tuan-tuan tahriri? Senang. Yakin ke senang? Yakin ke senang tuan-tuan tahriri? Anak cakap senang. Tuan-puan, 5 minit tuan-puan, 5 baris, 5 minit. Maksudnya 1 baris 1 minit. Kena tulisan bagi elok, jangan duk tulis orang tak faham. Yang penting tuan-puan, anak-anak kita kena tulis dengan cepat dan kena tulisan kena kemas. Tu je yang penting. Letak baris, ya kena letak baris. Tak kena cantik pun. Yang penting kemas boleh baca. Sagi duk buat tulisan, ya Allah, tak boleh nak baca susah juga. Tuan-puan, bila saya bagi tahu dalam masa 5 minit ni tuan-puan, 5 baris, tuan-puan perasan tak saya tengah bagi soalan bocor dekat tuan-puan ni. Saya tengah bagi cara. Kalau tuan-puan tak dengar program saya malam ni, tuan-puan pun tak tahu nak buat latihan apa-apa dengan anak, betul tak? Jadi mulai malam ni tuan-puan, mulai esok ke malam ni ke, tak kisahlah. Boleh buat latihan awal. Tuan-puan dah tahu dah awal kan? Untung tak tuan-puan? Orang lain kemungkinan dia tak tahu pun nak kena buat latihan macam ni. Mulai sekarang, esok, buat latihan dengan anak-anak, cari ayat Al-Quran, cari 5 baris, suruh dia salin. Buatlah selalu latihan, tak rugi pun. Dah tahu kan caranya? Buatlah latihan. Rugi kan buat latihan? Tak rugi pun. Dah biasa buat dekat sekolah, tapi tempoh cepat sangat. Ya, buatlah latihan. Saya pesan awal-awal ni, tuan-puan sekarang dah bulan 4 dah. Bulan 5, bulan 6, bulan 7, bulan 8. Ada lebih kurang berapa bulan je lagi nak buka permohonan. Dalam 4 bulan lagi je nak buka permohonan. Tuan-puan rasa masa awal lagi ke? Saya tak tahu nak kata. Kalau tuan-puan rasa awal lagi, saya pun tak tahu nak kata. Okey. Baik, settle lah. Saya tak mau panjang-panjang nak buat tahriri ni. Okey, seterusnya tuan-puan, kita pergi kepada hafazan. Yang ni berat. Yang ni berat. Hafazan. Siapa nak mohon MRSM Ulul Albab? Betul-betul target MRSM Ulul Albab, tolong komen nombor 4. Hafaz MRSM Ulul Albab saja. Tolong komen nombor 4. Saya nak tunjuk macam mana ayat Al-Quran yang masuk dalam MRSM Ulul Albab punya style. MRSM sajalah, MRSM Ulul Albab. Okey, tuan-puan. Ni lah buku ni. Saya tunjuk ni dalam beg kuning ada. Saya tunjuk ni adalah ayat sebenar yang pernah masuk dalam temuruga MRSM Ulul Albab. Kalau siapa yang beli nanti boleh rujuk lah. Okey, tuan-puan tengok ni ya. Okey, tuan-puan nampak tak? Nampak tak dalam skrin? Orang Zoom nampak tak dalam skrin? Nampak tak? MRSM, dia akan bagi satu kertas dekat anak tuan-puan, ayat Al-Quran random, dia akan bagi beberapa baris. Tak apa, tak clear, tak apa. Tuan-puan nampak format je, saya nak bagi faham format. Nampak ada berapa baris? Cuba kira. 1 baris, 2 baris, 3 baris, 4 baris, 5 baris, 6 baris, 7 baris, 8 baris. 8 baris ni tuan-puan, anak tuan-puan kena hafal dalam masa
25 minit. Sekali lah, bukan satu-satu. Semua ni, satu set ni. Satu set ni kena hafal dalam masa 25 minit. 8 baris ayat Al-Quran, 25 minit. Boleh buat ke tak boleh buat? Cuba komen. Siapa nak dapatkan buku ni? Tadi saya dah bagi dah. Dekat beg kuning ada. Ni kita dah kumpulkan ayat Quran yang dah masuk daripada tahun 2016 sampai 2025. Boleh tak MRSM boleh buat tak? Boleh tak buat? InsyaAllah boleh. Susah juga Okey 8 baris 25 minit. Sekarang ni nombor siapa yang nak mohon SMKA ataupun SBP temua, tolong komen nombor 5 pula. Yang ni saya terus terang, jangan terkejut SMKA ataupun SBP temua, tolong komen nombor 5. Tadi saya tunjuk MRSM kan? Sekarang ni SMKA dan SBP temua. Tadi MRSM. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk SMKA ataupun SBP temua, anak tumpuan kena hafal satu muka surat dalam masa 30 minit. Boleh ke tak boleh? Macam mana tuan-tuan? Apa yang tuan-puan rasa sekarang ni? Allahu Akbar. Masya Allah. Tuan-puan rasa macam tak boleh kan? Betul tak? Tuan-puan rasa macam tak boleh kan? Itu tuan-puan. Kita orang besar tuan-puan. Kita dah dewasa. Anak-anak kita umur berapa tuan-puan? Anak-anak kita baru dah jahanam tuan-puan. Hati mereka bersih lagi, tak sama macam kita tuan-puan. Sebab tu kita rasa susah. Anak-anak kita insya-Allah boleh buat. Mana sama dengan kita? Betul tak? Anak duduk sebelah terus lain muka. Jangan samakan anak dengan kita tuan-puan. Anak kita lain. Mereka budak-budak lagi, tak sama. Kita macam-macam, banyak dosa lah. Sebab tu susah nak hafal tu. Satu muka surat, ya Allah, tak tahulah ambil masa. Mungkin 5 hari kot baru boleh hafal. Mereka dapat masa 30 minit tuan-tuan. 30 minit nak kena hafal satu muka surat. Surah apa tu? Okey. Surah random tuan-tuan. Saya tunjuk yang surah-surah yang pernah masuk dalam Temuduga. Nampak tak? Ni yang pernah masuk tahun-tahun sebelum-sebelum ni. Banyak tak? Dekat, habis dekat ni. Okey. Surah ayat Al-Quran random. Okey. Ayat Al-Quran yang masuk random. Sebut satu dua surah. Al-Baqarah, Maryam. Nak surah apa? Satu Al-Quran lah senang. Sebab tu saya kata, hafazan ni tolong jaga bab teknik. Sebenarnya, saya yakin ramai ibu ayah bila dia nak anak dia menghafal Al-Quran, nak buat latihan, dia akan suruh anak dia hafal surah-surah pilihan. Betul tak? Surah Al-Mulk, surah Yasin, surah Al-Waqi'ah. Betul tak? Adik hafal surah Al-Mulk dah. Sekejap lagi ibu nak tengok. Sekejap lagi ibu dengar nah. Dia pun hafal lah surah Al-Mulk dalam bilik seorang-seorang dia. Dia pun hafal. Dia pun baca depan ibu dia. Boleh. Kan? Okey, betul je nak hafal surah-surah pilihan tu. Tapi tuan-puan, selepas ini, tolong amalkan bila nak bagi latihan dekat anak, bagi kat dia surah yang random. Boleh ke tidak? Random.
Satu muka surat 30 minit ataupun 8 baris 25 minit. Ikut format yang tertentu lah. Format-format ikut sekolah. Boleh kan tuan-puan? Saya bagi cara ni tuan. Ha. Saya sebab tu saya kata parent-parent yang kena dengar saya. Saya tak boleh bagi anak-anak. Anak-anak di cara lain. Okey. Ibu pun tak hafal. Baik. Settle lah teman bab hafazan. Saya tak mau panjang-panjang sangat. Lagi makin panjang tuan makin tak faham. Settle bab hafazan. Sekarang ni saya nak sentuh bab bab tilawah. Tilawah. Alright, dalam temuruga nanti, yang pertama anak perempuan kena buat tahriri kan, ujian menulis. Dia dah buat ujian menulis, settle. Selepas tu anak perempuan akan dimasukkan dalam bilik kuarantin, kita panggil. Bilik kuarantin tu lah yang nak kena buat hafazan. Yang nak kena buat hafazan. Selepas hafazan, dia dah hafal, dia bagi masa 30 minit, setengah jam semua tu kan. Dia hafal, dia akan dipanggil untuk masuk dalam bilik panel. Bila dia masuk dalam bilik panel tu, barulah dia kena, ustaz tu akan kata, okey adik, sila perdengarkan hafazan anda. Dia pun bacalah, Bismillahirrahmanirrahim, Sadaqallahul Azim, settle hafazan dia, akan berlaku pula ujian tilawah. Ini saya kata ni ujian tilawah. Lepas baca ayat hafazan, akan ada pula ujian tilawah. Yang dia akan diberikan keratan ayat Al-Quran yang lain. Selalunya kena hafal, bukan kena hafal, kena baca. Dalam 5 baris macam tu, dia suruh baca, dia nak cek dari segi bacaan sahaja. Dari segi tajwidnya, dari segi fasahahnya, dari segi makhrajnya, itulah bab tilawah. Tetapi tuan-puan, saya nak bagi tahu tuan-puan, tolong tulis dalam buku anda. Okey, tolong tulis dalam buku anda. Markah bacaan lebih tinggi daripada markah hafazan. Saya ulang, markah bacaan lebih tinggi daripada markah hafazan sebenarnya. Sebab apa tuan-puan? Sebab dalam hafazan ada bacaan. Kalau dia boleh hafal satu muka surat sekalipun tuan-puan, kalau tajwid ke laut, sebutan banyak salah, tak lancar, gagap, kena potong markah banyak tuan-puan. Dia kadang-kadang tuan-puan, panel-panel ni, dia potong markah, dia tak bagi tahu tau. Silap dia potong. Lepas tu dia kata, okey adik, Sadaqallahul Azim. Dia macam ni tuan-puan. Panel macam tahun lepas, panel diberikan 5 kali saja boleh tegur. Teguran yang kali pertama tidak dipotong markah. Teguran kali kedua ada potongan markah. Kali ketiga ada potong markah. Kali keempat ada potong markah. Kali kelima ada potong markah. Selepas tu dia tak tegur lah. Salah lagi dia tak tegur lah. Dia biar saja. Lepas tu dia last kali, Sadaqallahul Azim. Bye-bye. Contoh taklah macam tu kan. Boleh kan tuan? Clear ya? Bab tilawah. Jadi tuan-puan, mulai hari ni, kalau anak tuan-puan bacaan Al-Quran masih tak okey, tak lancar, sebutan banyak salah, tajwid pun tak kenal, hukum mat pun tak tahu, 6 harokat pun tak kenal, 2 harokat pun tak kenal, tolonglah buat latihan, tolonglah cari cikgu-cikgu. Faham ke tidak? Okey. Ada tajwid ke? Dia bukan tanya soalan tajwid. Bacaan mestilah bertajwid. Dia tak tanya soalan. Apa hukum ikhlab adik? Adik, dekat ayat dalam dalam Al-Quran tu ada tak hukum ikhlab? Tolong tunjuk. Tak ada. Tapi bacaan mestilah mengikut tajwid. Boleh ya? Okey. Yang terakhir, saya tak mau panjang-panjang sangat, dah kat 10 dah. Yang terakhir, iaitu dalam temuruga adalah komunikasi. Apa itu komunikasi tuan-puan? Anak tuan-puan akan diberikan ataupun akan ditanya soalan-soalan seperti macam ni. Soalan-soalan perangkap.
Soalan-soalan yang dia nak tengok adakah anak perempuan minat ataupun tak minat. Faham tak? Minat ke tak minat? Nah tu, dia nak tengok. Contoh soalan. Adik nak masuk sekolah labak ni betul-betul minat ke? Contoh. Adik nak masuk sekolah labak sebab apa? Adik hafal Quran ni mak suruh kaya suruh ni. Siapa suruh datang temu duga ni? Nampak tak? Dia tanya soalan, kenapa dia tanya soalan-soalan macam tu? Sebab nak tengok minat. Contoh. Kalau dia tanya, adik betul-betul minat ke nak masuk sekolah ulal albab? Dia pun jawab, minat, okey. Bolehlah jawapan macam tu. Tapi saya ajar pelajar saya saya tak ajar pelajar saya untuk jawab macam tu. Saya akan ajar pelajar saya untuk jawab lebih elok lagi lah. Tapi kalau tuan-puan, kalau dia tanya, adik betul-betul minat ke nak masuk sekolah ulal albab? Saya sebenarnya ustaz tak minat, saya minat sekolah sukan. Kacau lah. Tuan-puan, tolong latih anak-anak suruh jawab dengan apa? Jawab dengan betul. Contoh. Pelajar saya bila kalau dapat soalan-soalan macam ni, MRSM tak ada soalan ni. Dia ada dekat SMKA dengan SBP. MRSM tak ada. MRSM tak tanya soalan ni. Dulu ada, dah ni tak ada dah. Tak tahu lah kok tiba-tiba format baru tiba-tiba ada balik. Kan? Tapi dia akan tanya macam ni. Adik betul-betul minat ke? Pelajar saya akan jawab macam ni. Ya ustaz, saya betul-betul minat nak masuk sekolah ulul albab sebab impian saya nak menghafal Al-Quran 30 juzuk dan cita-cita saya nak menjadi seorang doktor pakar yang menghafal Al-Quran dan saya nak bermula di MRSM ulul albab. Tu pelajar apa skrip yang saya bagi kat pelajar-pelajar saya. Boleh tak? Tu saya bagi contoh lah tuan-puan. Kalau tuan-puan nak tiru pun tirulah. Tak ada masalah pun. Tapi yang penting jawab dengan baik. Boleh Okey. Jadi tuan-puan, setakat sekarang dah clear ke belum? Tahriri, hafazan, tilawah, komunikasi. Clear ataupun tidak, sila komen tuan-puan. Tuan-puan, apa yang saya bagi kat tuan-puan malam ni tak banyak sangat tau. Saya minta maaf sangat sebab saya tak nak bagi macam-macam dekat tuan-puan. Sebab masa tak panjang. Kalau saya nak cerita detail segala benda malam ni tuan-puan, esok tak habis. Soalan akademik tak ada langsung ke? Saya tak sentuh bab akademik lagi. Lagi kalau saya sentuh bab PKSK lagi panjang. Sebenarnya tuan-puan, sebelum tuan-puan anak tuan-puan temu duga ni, anak tuan-puan kena lalui PKSK dulu. Kalau siapa nak tengok buku PKSK, tengok kat beg kuning. Saya ada. Ambil buku tu buat latihan. Siri 2 boleh? Memang saya akan buat pun siri 2 ni. Jangan risau. Nanti saya selalulah buat program, jangan risau. Okay. Beli dah PKSK. Okay, baik. Tuan-puan, PKSK tolong buat latihan juga nah. Jangan tak buat latihan lah. Sebab PKSK ni nombor 1. PKSK tak lepas, nombor 2 pun takkan buat. Nak link beg kuning Ustaz? Tu, siapa nak link beg kuning? Ni. Okay. Alright. Jadi tuan-puan, setakat sekarang okey tak? Pukul 10 dah ni. Saya nak simpulkan. Okey. Alright, sekarang ni tuan-puan, apa tindakan seterusnya ibu ayah? Apa tindakan seterusnya ibu ayah? Kita nak kena buat apa tuan-puan? Daripada tuan-puan bersama dengan saya daripada pukul 8.40 tadi sampai sekarang. Apa yang tuan-puan dapat? Cuba tuan-puan komen sikit. Apa yang tuan-puan dapat untuk tuan-puan buat? Anak perlu cikgu untuk siap. Tu pun boleh juga. Latih anak sebaik-baiknya, betul? Dapatkan list-list sekolah. Okey. Dapatkan latihan. Ilmu baru yang tak pernah tahu langsung. Pengalaman anak pertama. Alhamdulillah. Kena buat persiapan, tuan-puan. Kalau tuan-puan rasa anak tuan-puan masih awal lagi sekarang ni, tuan-puan, tolonglah. Janganlah duk rasa awal lagi.
Tolonglah. Sekarang ni bulan 4 tuan-puan. Bulan 5, bulan 6, bulan 7, bulan 8. Kalau tuan-puan rasa masa masih panjang, tuan-puan silap. Sebab apa tuan-puan? Yang saya sebut ni baru bab temuduga hafazan. Saya tak sentuh lagi bab PKSK. Saya tak sentuh lagi bab PBD. Saya tak sentuh lagi bab UWASA. Saya tak sentuh lagi bab ni. Kalau ada PSRA. Kalau ada UPSRA. Saya tak sentuh lagi bab PAGSK. Penglibatan co-curriculum anak. Tuan-puan, banyak tau anak tuan-puan nak kena buat sebenarnya. Tuan-puan tahu dah, anak tuan-puan banyak benda walaupun dia darjah 6 tuan-puan. Nak buat macam mana? Kita berada di negara, di negara Malaysia. Inilah yang berlaku tuan-puan. Kena buat ah. Kena ikut ah. Inilah yang berlaku. Macam-macam kan? Walaupun anak baru darjah 6, macam-macam dia nak kena fokus. Jadi tuan-puan, kalau tuan-puan rasa masih awal, tolonglah ubah pemikiran tu. Saya buat program ni memang niat saya nak bagi tuan-puan rasa risau. Kalau tuan-puan rasa tak risau, saya tak tahulah. Mungkin tuan-puan robot kot. Kan? Buat kelas bersiri Ustaz dari first step. Ada memang kelas. Ada pun kelas. Kalau tuan-puan nak join boleh je. Kita memang ada kelas. Okay. Tuan-puan, dekat TikTok saya tutup dulu lah mic kuning lah. Okay, Alhamdulillah. Saya tutup dulu mic kuning. Oleh, sekarang pun hari-hari dah ada kelas tambahan. Okay. Alright. Jadi tuan-puan, sekarang ni tuan-puan saya nak cerita sikit. Kalau tuan-puan nak join kelas, kita ada kelas. Bolehkah saya cerita bab kelas sikit? Tapi ini bukan paksaan. Tuan-puan, kalau tuan-puan nak masuk ke, tuan-puan nak join ke, tak mau ke, tak ada masalah. Kita memang tiap-tiap kali, tiap-tiap tahun memang kita ada kelas yang khas untuk anak-anak. Kan? Boleh. Tapi tuan-puan, dekat TikTok saya tak boleh tak tunjuk lah nah. Gambar-gambar tu saya tak boleh tunjuk. Saya minta maaf sangat kat orang TikTok. Kelas apa? Okey, baik. Alright. Okey, tuan-puan tengok Kita insya-Allah mulai bulan ini, start bulan depan lah. Kelas ni start bulan depan lah. Start kelas bulan ni ada start bulan depan. Kita panggil sebagai program ataupun kelas yang kita akan jalan ini adalah kita panggil sebagai kelas Road to Ulul Albab ataupun nama pendeknya adalah ROTA. ROTA datang lagi. Okey nama dia ROTA teman-teman. ROTA, bukan roti dah. ROTA. Apa itu ROTA? Kelas yang kita dah susun modulnya untuk perjalanan daripada sekarang untuk menuju ke Temuduga Ulul Albab. Dalam ROTA tuan-puan akan ada 4 kelas utama yang akan berlaku. Dia adalah kelas bulanan. Kelas ini adalah kelas secara bulanan yang akan berlaku setiap bulan mulai daripada kalau tuan-puan join dia akan bermula daripada bulan 5, bulan 6, bulan 7, bulan 8, bulan 9, bulan 10. 6 bulan total. 6 bulan total. Tiap-tiap bulan akan berlaku selama 6 bulan. Sebulan berapa kali? Sebulan akan ada 5 kali kelas. Sebulan 5 kali kelas. Okey? Saya ulang sekali lagi tuan-puan. Kelas ni tiada paksaan apa-apa pun. Tuan-puan nak join, tak mau join, tak ada masalah. Kalau tuan-puan rasa kelas ini ada bermanfaat, boleh bantu anak tuan-puan, silakan join. Ya, program ni berbayar lah. Okey? Jadi tuan-puan, kelas ini, apa dia yang akan berlaku? Kenapa sampai bulan 10? Sebelum tu saya cerita. Online, ya online. Kita tak boleh nak buat fizikal tuan-puan. Siapa nak apa? Orang yang jauh-jauh cuma nak join. Kesian orang jauh-jauh. Okey? Kenapa kita pilih sampai bulan 10? Dia akan start bulan 5 lah. Bulan 5, 6, 7, 8, 9, 10. 6 bulan. Kenapa habis pada bulan 10? Sebab Temuduga akan berlaku pada hujung bulan 10 ataupun awal bulan 11. Sebab tu kita buat sampai bulan 10. Alright. Jadi tuan-puan, macam mana kelas ni tuan-puan? Dia ada 4 kelas tuan-puan. 4 kelas. Kelas yang pertama kita panggil sebagai seminar teknik hafazan.
akan berlaku pada minggu pertama. 5 kali sebulan tu. Okey, saya cerita ni. Akan berlaku pada minggu pertama. Program seminar teknik hafazan ni akan berlaku selama 2 jam dan akan berlaku secara berkumpulan, akan berlaku pada hari Sabtu pada minggu pertama. Contoh kalau tuan-puan join maksudnya akan berlaku pada bila? 2 Mei, hari Sabtu. Minggu pertama, hari Sabtu, seminar teknik hafazan. Online ke? Ya, online. Alright. Itu minggu pertama. Selepas itu, apa yang akan berlaku? Selepas belajar berkenaan dengan teknik hafazan, sebab apa teknik hafazan ni penting. Teknik hafazan ni penting. Alright. Selepas habis tu, akan berlaku pula kelas tajwid dan tilawah. Dalam satu masa, satu kelas itu akan berlaku dalam masa 1 jam. Tapi yang ni pun akan berlaku pada minggu pertama. Cuma grouping dia kecil. Satu grup 10 orang sahaja. Dan satu guru akan handle 10 orang tu saja. Kita buat kumpulan yang kecil supaya anak tumpuan boleh mendapat orang kata kualiti lah, kualiti kelas tu. Okey, satu grup 10 orang sahaja. Masa dan hari boleh pilih. Minggu pertama. Tadi seminar teknik hafazan tadi, yang ni dah confirm dah. Setiap hari Sabtu minggu pertama. Yang ni kelas secara ramai-ramai. Yang ni kelas asas, kelas teori. Yang ni penting lah. Sebab apa? Kalau tak tahu teknik hafazan, kelas-kelas lain nanti akan jadi tak, dia akan jadi tak faham. Okey? Okey, kelas yang kedua, minggu pertama juga masa boleh pilih, hari boleh pilih. Nanti apa dengan tim saya lah. Tim saya akan beritahu lah macam mana nak pilih apa semua tu. Tapi satu grup 10 orang saja. Kecil lah. Sebab kita nak jaga kualiti kelas. Alright. Next, habis kelas tu akan ada pula kelas hafazan one-to-one coaching. Kelas ini secara individu, seorang-seorang. Memang kita buat nak bagi memang anak dapat betul-betul. Sebab kelas secara individu. Kelas ini akan berlaku dalam minggu kedua dan minggu ketiga. Boleh pilih masa dan boleh pilih hari. Nama pun kelas individu tuan-puan. Mestilah boleh pilih masa. Boleh pilih hari. Tak ada masalah. Okay. Selepas itu, minggu keempat. Darjah 5 boleh ke? Boleh. Minggu keempat adalah kelas kuarantin hafazan dan tahriri. Kenapa kuarantin hafazan dan tahriri ni? Sebab anak-anak kita nak buat bagi dia rasa macam temuduga sebenar. Walaupun secara online kita buat macam temuduga sebenar. Kelas 1 jam juga minggu keempat. Kita buat grouping kecil lah. 10 orang. Tapi anak tumpuan akan bersama dengan guru dia sendirilah. 10 orang dalam satu grup. Sama juga boleh pilih masa dan boleh pilih hari. Jadi kalau kita tengok secara jadualnya macam ni. Minggu pertama akan ada kelas seminar teknik hafazan dengan kelas tajuk dan tilawah. Ada 2 kelas kat sini. Minggu kedua dan minggu ketiga akan ada kelas hafazan one-to-one coaching. Dan minggu keempat akan ada kelas kuarantin hafazan plus tahriri. Itulah minggu pertama, minggu kedua dan ketiga, minggu keempat. Semua total sekali 5 kelas dalam masa 1 bulan. Dan setiap kelas, setiap bulan tu modul dia berbeza. Cuma modul teknik hafazan sahaja sama. Saya cadangkan kalau tuan-puan nak masuk teknik hafazan ni, kalau bulan kedua tak mau masuk pun tak ada masalah dah. Sebab bulan kedua dah kita kira sebagai macam seminar teknik hafazan tu kita bagi percuma sahaja. Sebab kita ulang. Sebab nak bagi budak-budak yang tak dapat lagi ataupun orang-orang baru dia akan masuk yang tu lah. Kalau anak tuan-puan masuk yang bulan pertama dia dah rasa okey, nak masuk bulan kedua tak mau masuk tak ada masalah dah. Tapi kalau nak masuk juga teruskan. Tak ada halangan. Baik, jadi tuan-puan, kalau kita tengok siapa nak daftar, harga dia 279 lah. Setiap kelas tu kalau kita gabung tambah dia 279. Tapi bukan nak bagi 279 lah tuan-puan. Bukan malam ni. Siapa yang daftar malam ni, dia dapat harga special. Kalau siapa daftar selepas pukul 12 malam ni, harga dia 279. Siapa nak daftar awal, dia akan dapat dengan harga 199. Untuk semua 5 kelas itu, sekali dengan kelas personal, sekali dengan kelas grouping kecil-kecil macam tu, 199 sebulan. Dan siapa yang nak
6 bulan. Kalau siapa nak daftar secara 6 bulan tu, sampai bulan 10 nanti, dia akan dapat kurang lagi. Kalau kita kira 199 darab 6 bulan, tuan-puan cuba kira, tekan kalkulator dapat berapa? Dapat 1194 kalau bayar tiap-tiap bulan. Tapi tuan-puan tak payah bayar ni, tuan-puan. Untuk 6 bulan, siapa nak bayar, boleh dapat dengan harga 999. Kita sediakan ansuran. Daftar kat TikTok ke tak? Tim, tolong bagi siapa nak daftar? Tak nak daftar secara 6 bulan pun boleh, nak daftar secara bulanan pun boleh. Tapi kalau siapa daftar 6 bulan terus, dapat kurang lagi lah. Okey, boleh tekan link yang telah diberikan dekat tim saya yang dalam komen tu, tuan-puan, untuk pendaftaran Rota. Okey, kita buat promosi sampai pukul 12 malam sahaja. Anak Kak Mahat tahfiz. Tak apalah. Siapa yang ada masalah apa-apa pun, tuan-puan, tekan saja link yang tim saya bagi tu. Okey, tanya dia. Kalau ada masalah apa, bincang dengan tim saya. Bincang sahaja. Ansuran disediakan, tuan-puan. Ansuran disediakan. Kelas offline ada juga ke? Ada. Kalau Suzana boleh datang ke Kedah, kita ada kelas offline. Kelas fizikal ada. Sama juga, tanya tim saya. Kembar darjah 6 boleh join ke? 1 nama atau daftar 2 nama kalau kembar. Suzana tanya tim saya sebab depa yang menguruskan pendaftaran. Kalau dekat TikTok, orang dekat TikTok nak daftar, DM saya lah, DM saya, nanti tim saya respon. Kalau dekat TikTok lah. Dekat Zoom tak ada masalah, depa boleh tekan link je. Tim, bagi lagi sekali link, takut depa tak perasan. Anak tahun 5 boleh masuk ke? Boleh. Kalau anak perempuan darjah 5, darjah 4, kalau boleh baca Al-Quran, saya boleh nak bagi masuk. Kalau baca Al-Quran masih merangkuk, saya tak galakkan. Sebab kelas ni dah advance naknya. Orang dekat TikTok ni, DM saya je. DM saya. Nanti saya akan, tim saya akan bantu. Sebab nak daftar kat TikTok tak boleh. Ataupun DM saya lah, DM. Kata nak daftar, tulis saya nak daftar Rota. Nanti saya akan bantu. Darjah 3. Darjah 3, saya galakkan masuk kelas lain. Tekan link yang sama. Lepas tu tanya, sesuai dengan anak darjah 3, sesuai kelas macam mana? Okey? Ansuran jadi berapa? Tanya tim saya lah. Tanya tim saya. Mereka yang uruskan tu. Ansuran tu. Boleh, tuan-puan? Alright. Jadi, tuan-puan, untuk malam ni saya ucapkan terima kasih sangat-sangat, tuan-puan, untuk yang bersama dengan kita daripada awal sampailah sekarang. Saya ucapkan ribuan terima kasih, tuan-puan. Tuan-puan ada dalam grup kan? Jangan keluar grup. Sebab apa? Dalam grup tu kita sentiasa menyampaikan info-info terbaru, maklumat-maklumat terbaru kan. Kalau tuan-puan nak tahu apa-apa, insya-Allah tuan-puan boleh tanya soalan dalam grup, ataupun tuan-puan nak tanya soalan dekat TikTok saya pun boleh. Dekat TikTok nak daftar macam mana, DM saya. DM je saya. Nanti tim saya akan respon. Alright. Jadi tuan-puan, saya ucapkan ribuan terima kasih. Yang mana yang belum, kalau masuk 1 bulan je bantu tak belajar, 1 bulan lah. Boleh lah nak masuk 1 bulan, tapi macam rugi lah masuk 1 bulan kan. Macam seolah-olah baru belajar chapter 1. Topik 1, lepas tu tak mau belajar dah. Topik kedua, topik ketiga, topik keempat. Mana nak DM? Siti Sarah, DM TikTok. Dekat TikTok tak boleh bagi tu. Yang Siti Sarah tulis tu. Tak boleh nak bagi benda tu. Kena DM direct terus. Boleh tak Siti Sarah? Siti Sarah Mahmud. Okay? Alright. Jadi tuan-puan, insya-Allah tuan-puan, kalau nanti next program, kalau ada lagi, nanti tim saya akan beritahu dalam grup. Okay? Kalau tuan-puan nak join, silakan join. InsyaAllah. Saya harap tuan-puan pada malam ini kita boleh bantu tuan-puan untuk bagi serba sedikit pemahaman macam mana nak buat permohonan untuk anak-anak. Macam mana nak buat permohonan yang betul untuk anak-anak. Tambah-tambah dari segi banyakkan permohonan untuk sekolah-sekolah yang lain. Alright, tuan-tuan. Jadi saya rasa setakat itu saja untuk TikTok, Sat. Kod-kod lah siapa lagi nak beli buku, saya buka beg kuning terus. Siapa nak beli buku lagi?
sebelum saya apa nama? Endkan live. Jadi tuan-tuan, terima kasih. Nak buku Sarah Sulaiman, jumpa kat TikTok boleh tak Sarah Sulaiman? Jumpa kat TikTok. Sebab saya akan tutup dah dekat dekat sini. Saya akan on kat dekat TikTok saja sebentar je. TikTok pun saya buka dalam 5-10 minit saja lagi. Nak buku. Terus masuk TikTok saya. Dekat Zoom, siapa nak masuk, masuk terus TikTok saya. Okey? Baik. Saya rasa setakat itu saja untuk TikTok relax tak? Okey. Tuan-puan, terima kasih saya ucapkan. Semoga kita boleh berjumpa lagi apa di lain masa, di lain hari, di lain waktu. Yang mana kurang itu datang daripada diri saya sendiri, yang mana yang baik itu datang daripada Allah. Baik tuan-tuan, setakat itu saja. Saya tutup dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih wal 'asr innal insana lafi khusr lillazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr amin ya rabbal alamin. Terima kasih ibu ayah semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang orang kat Zoom kalau nak beli buku datang jumpa kat TikTok lah. Kita jumpa kat TikTok. Okey? Baik. Terima kasih semua. Assalamualaikum.